Kalau buka puasa, abang boleh masakkan, adik nak makan apa? Ha. Assalamualaikum. Kak, ada masa sikit tak? Saya nak tanya anak-anak sikit. Kalau buka puasa, abang boleh masakkan, adik nak makan apa? Ha. Apa-apa je yang semua makan, suka makan apa? Kalau buka puasa. Kuih apa? Ha. Kuih. Ha, kalau pergi bazar Ramadan cari kuih buka puasa apa? Tak ingat ni kan? Ke roti john ke? Roti john okey. Suka roti john apa? Daging. Ada nak request apa-apa special tak kat atas tu? Letak cheese ke? Cheese tak nak? Oh, nak yang biasa original Alright, okey, nanti abang buat, abang datang bagi. Okey, boleh. Terima kasih. Okey, so jom buat roti john daging. Ha, bagus kan adik ni, dia tak suka roti john yang ada cheese ke, ada macam-macam lah yang kat luar sekarang tu. Korang pula suka yang macam mana? Cuba komen kat bawah. So, untuk roti john ni, kita guna daging kisar. Nak guna daging segar pun boleh. Tapi kena hancur-hancurkan lah. Dan letakkan rempah ratus tu tadi yang penting. Letak sebut cili, kurma, letak sebut kari, barulah lebih sedap kan. Dan untuk telur, kita pakai telur grade A lah, besar sikit, 2 biji. Dan kita hancurkan. Lepas tu kita masukkan daging tadi tu dalam telur ni. Dan sementara tu kita potong roti kita kepada 2 bahagian macam ni, tapi jangan sampai putus. And then sapukan butter atau margarine lah. Lepas tu lalukan atas kuali panas. Lepas tu baru tuangkan dia punya telur ni tadi. Dah nak masak macam tu, terus letakkan roti. Dan terbalikkan, dah siap. Lepas tu letak daging lagi, barulah inti dia. Daging melimpah kan. Dan letak sayur, letak sausage, letak mayonis, dah siap. Senang je kan sebenarnya. Nampak tu, barulah roti john inti daging, bukan inti halimunan macam kat luar tu. Dah siap, jom hantar. Assalamualaikum. Sorry tunggu So ni roti john yang adik minta lagi tu. Cuba tengok sikit, rupa roti john ada tak? Nampak macam roti john tak? Nampak macam roti john. Kalau suka roti john macam mana? Yang daging dia banyak lah. Daging macam kalau boleh tak mak video kat bawah. Okay. Alright, terima kasih. Selamat berbuka semua. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sedap lah bang, 5 bintang.